CS. Desce num quadro, desce num quadro, bola gostosa, desce num quadro, desce num quadro, A tropa tá te olhando, o mulherão se acanha, vai desce se arreganha, Kiki se arreganha. Let's go guys. Sebentar kita tunggu dulu untuk player untuk sekarang ini. A tropa tá te olhando. King Elite CS. Ya guys, yang mana belum daftar pergi daftar sekarang guys. Untuk musim yang kelima. desce num quadro, bola gostosa, desce num quadro, desce num quadro, A tropa tá te olhando, o mulherão se acanha, vai desce se arreganha, Kiki se arreganha, assume pra sua família que você virou piranha. A tropa tá te olhando, o mulherão. Cara masuk macam mana? Korang kena daftar lah guys. Korang kena daftar lah guys. Hara SRG menang. Ini salah ni guys. Jap. Ini salah ni. Jap. SRG dah tak ada guys. Ini salah ni. Bentar. Ditukar dulu guys. Ayik dah tak ada. Ayik dah kalah lah. Bukan kalah. Dia semalam ni. Lupa tukar. Astaga. Sekejap guys. Ayik tak main semalam. Dia dis sebab busy. Ayik dah tak ada lah guys ya. Sekejap. Silap ni. Itu yang semalam. Nasib ada yang tegur
Lah. Lagu yang kok hilang guys. Madikut dia kisah habitat tetika. Ini betul. Agak silap guys, sorry. Ini baru betul guys, silap. Ada Syam panutan lah, ya ada Syam. Sekejap guys. Kita akan mulakan perlawanan kita untuk Guru Kedah versus Zion terlebih dahulu. Untuk match yang kedua, kita akan melibatkan His dan juga Hams, daripada dua player daripada Kelantan. Satu player daripada Kelantan dan juga Sabah. Perlawanan yang menarik ya. Segmen je, sabar. Boleh sabar tak? Boleh sabar tak? Nak sabar lah korang ni. Zion dengan siapa tak seorang lagi? Aku suka Jinek dengan Syam. Jinek. Sekejap, bila ada Jinek kat sini? Sekejap, ID kita bagi Mana ni grup ni? ID 3646 3646 4747. Pas 3646 4747. Siap. Ready guys? Muah sikit man, muah. Korang jangan gigi dengan aku lah. Tolong Tolong jangan gigi dengan aku lah guys. Tolong Tolong lah. Aduh. Aku dah tak gigi guys. Aku dah tak gigi guys. Guru Kedah lawan dengan siapa guys? Dengan Zion ya. Dengan Zion ZTPS guys. Okay. Dengan Zion ZTPS. Zion ZTPS. Aku tak suka dua-dua. Aku suka man boleh. Kau suka mana-mana pun tak kisah guys ya. Jadi korang menyokong guys. Okay. Janji korang menyokong guys. Sokong siapa-siapa pun ya. Terserah korang lah guys ya. Terserah. Okay, jom kita mulakan game kita yang pertama untuk Guru Kedah versus Zion ZTPS. Untuk game yang pertama ini, jom kita mulakan untuk pemasukan terlebih dahulu. Okay, tu dia untuk Guru Kedah dan juga Zion. Terbalik guys. Malah terbalik ya. Ini baru benar ya. Ini baru benar. Okay, let's go. Kita mulakan game kita yang pertama sekarang ini untuk mereka. Jom kita mulakan first. Bagaimana Guru Kedah? Oh, silap betul. Laju reflect dorang ni. Aku pun tak perasan tapi diorang perasan guys. Memang sur guys. Okay, ready, jom kita mulakan game kita yang pertama untuk Zion versus Guru Kedah. Let's go guys. Korang belah mana? Guru Kedah atau Sabah? Tapi Sabah ada dua player yang akan main malam ni.
dan akan menjadi penentuan sama ada mungkin semi final, quarter final semua Sabah ke. Kita tak pasti Tadi aku live 30 lebih masuk live aku Tadi aku live 30 lebih masuk live aku. Mantap. Nanti kita tengok gambar lu Zayan. Dia nak tangkap gambar tu Zayan. Saya tak faham. Zayan, guru Kedah nak tangkap gambar tu. Tapi tak ada rule boleh je tembak, tak masalah. Nak bagi Chan tak bagi Chan No foto dulu guys ya. Gas terus guys. Gas terus. Ini match penting ni guys. Mana boleh foto-foto. Aduh, macam mana lah Tapi nampak macam mana Orang kata bertepuk sebelah tangan guys. Bertepuk sebelah tangan guys. Aduh. Kita lihat sekarang ni bagaimana untuk Zayan. Dia mencuba untuk bagi ruang, dan tu ditembakkan cukup baik daripada Zayan. Nice shot. Diberikan oleh Zayan sekarang ni. Kita lihat untuk Zayan telah mendapatkan 2 mata. Permulaannya cukup baik diberikan sekarang ini guys. Cukup baik. 2-0. Satu langkah yang awal diambil oleh Zayan untuk menjarakkan diri dengan kedudukan daripada Guru Kedah, supaya tak terlalu tertekan untuk mencari poin kemenangan sekarang ni. Dan untuk Zayan, tupai-tupai di situ. Tapi tak boleh terlalu lama sebab takut nanti tupai jatuh dari dahan. Tapi tembakan Aimin cukup baik daripada Zayan. Betul-betul menyakitkan daripada Zayan. Tapi itu dia gerakan yang lincah daripada Guru Kedah juga membuatkan Zayan susah untuk memberikan tembakan sekarang ni. Masuk ke bahagian tepi. Tapi shot masih lagi cuba untuk dicari oleh Zayan. Belum hati-hati. Hampir saja masuk ke bahagian dalam. Terbuka. Tapi bagaimana sekarang untuk Zayan? Hampir sekali lagi untuk mencari poin mata kemenangan. Makanya cuba diberikan oleh Zayan. Satu hit terkena kepada Guru Kedah. Tapi Guru Kedah aiming tak kena ni daripada tadi lagi ni. Tapi Zayan El Putal. Apa tu El Putal? Apa itu El Putal? El Putal. Ya guys. Guru main apa ni? Guru main pep lah. Guru main pep lah. Wow, nice shot daripada Guru Kedah. Kalau kita lihat sekarang ni untuk Guru Kedah, dia ada aiming yang baik juga sekarang ni guys. 3-0. Dan kalau kita lihat daripada Zayan, sakit juga untuk aiming Guru Kedah. Tapi entah kenapa di lawangan Zayan agak susah dia untuk mendapatkan mata sekarang ni. Tapi kita lihat bagaimana daripada Guru Kedah. Aiming cukup baik diberikan daripada Guru Kedah sekarang ini.
Masuk ke bahagian tepi dan itu dia Zion. Satu tembakan cukup baik. Diberikan oleh Zion. Tembakan mematikan di sini. Nice shot sekali daripada Zion. Dan kita lihat bagaimana Zion menghampiri kemenangan 4-0 sekarang ini. Guru Kedah dah tak bernafas dah sekarang ni. Dah macam wah, parah sekali untuk Guru Kedah. Tapi tak mengapa, Guru Kedah masih lagi cuba untuk cari poin kemenangan. Sudah pasti dia tidak mahu untuk balik terlalu awal untuk Guru Kedah. Tapi dalam masa sama, Zion tak mahu memberikan peluang kepada Guru Kedah untuk dapatkan mata. Itu sudah pasti. Tembakan cukup baik diberikan kepadanya. Kita lihat first blood daripada Guru Kedah akhirnya mendapatkan mata yang pertama untuk Guru Kedah, guys. Bang, ya kenapa tu? Hebat anak-anak Sumi. Semangat semua. Ya, semangat. Kau pun main nanti apa? Sebenarnya kena bagi diri sendiri dulu sebelum orang lain. Tak dia lepas ni. Tapi untuk Guru Kedah, bagaimanakah dia sekarang ni? Maka cuba dikeluarkan daripada Guru Kedah. Hampir saja dia untuk dapatkan mata. Tapi bagaimana tembakan diberikan di bahagian dalam blue wall. Zion. Najwa, sakit betul aimnya. Sakit betul. Tu Guru Kedah ya, Guru Kedah lah. Guru Kedah guys, ini Guru Kedah lah. Siapa lagi? Kalau bukan Guru Kedah. Untuk Guru Kedah, nampaknya seperti dia dalam kesusahan untuk mencari mata sekarang ini. Sebabkan poin sekarang adalah 5-1. Jadi ini adalah berita buruk untuk Guru Kedah. Sebabkan poin yang terlalu beza sekarang ni. Jauh perbezaan poin. Tapi tu dia daripada Zion. Nyawa sekarat. Nyawa ikan hampir saja. Tapi tu dia Zion sekali lagi menunjuk aksi perlawanan yang sangat-sangat menyakitkan sekarang ini. Zion aiming yang luar biasa. Satu poin lagi untuk menempatkan kemenangan yang pertama. Zion sabar mengganas. Kita tahu Zion cukup baik untuk aiming dia. Sangat-sangat baik. Dan kalau kita lihat untuk Zion, mungkin dia mahu mendapatkan kemenangan ini supaya mudah dia tu mendapatkan poin kemenangan yang pertama sekarang ini. Zion cuba untuk masuk ke bahagian tengah terus dan menerobos. Dan kita lihat bagaimana agak sedikit terbuka, tapi dia yakin sekarang ni untuk fokus kepada berserk kill saja tanpa menggunakan keluar. Dia fokus untuk mencari aiming. Satu tembakan diberikan, tapi Guru Kedah juga membalas serangan itu. Zion select TPS terbuka, tapi tembakan tidak kena pula kepada Zion. Satu hit kepada Guru Kedah dan itu dia tersungkur Guru Kedah. Zion mendapatkan kemenangan yang pertama dengan begitu mudah. 7 berbalas 2. Luar biasa untuk Zion. Luar biasa. Bagaimana guys, kita lihat
Zion membawa gameplay yang jago, promo lag kata Mirul. Promo lag. Terlalu aimingnya keras. Dan itu dia kemenangan yang pertama buat Zion daripada Sabah. Kita masuk kepada result dia. Di mana sekarang ni kita lihat Zion daripada Guild Insane. 7-1 guys, bukannya 7-2, 7-1. Wah. Agak ketara. Perbezaan poinnya 7-1. Oh, jarang-jarang untuk Guru Kedah dibantai sebegini. Tapi masih lagi awal untuk kita berkata-kata sebab mungkin sahaja orang kata Guru Kedah mungkin ada masa untuk comeback lagi atau bagaimana. Tapi kita lihat situasi yang sekarang, Guru Kedah benar-benar tak ada peluang langsung untuk mencari mata. Kena berapa? Tak ada, tak kena. Kena minimum R1 je. R1M. R. Tak disebut bukan tanya. Malah sebut kena ban pula live. Okay. Yang tahu YTA guys, okay. Let's go. Kita masuk ke game yang selanjutnya. Dan Zion mendapatkan satu poin yang kemenangan cukup mudah. Pantas sekali, bawah 15 minit. Tak ambil masa lama pun. Bawah 15 minit. 10 minit. Kalau dah ready bagi tahu. Kalau dah ready bagi tahu. Bang, kirim salam untuk Guru Kedah. Ya, Guru Kedah. Ada orang kirim salam. Ada orang kirim salam dekat Guru Kedah. Siap. Tu dia jawab dah tu. Dia jawab dekat tu guys. Okay, kita lanjut ke perlawanan yang seterusnya. Untuk menentukan sama ada game ini Guru Kedah yang menang ataupun Zion mendapatkan kemenangan mutlak 2 berbalas kosong. Daftar berapa? Itu tolong admin. Admin tolong admin. Moderator yang tercinta. Moderator yang tercinta. Tolong apa tu Man? Mana Man? Man tak ada pula hari ni. Man mana Man? Mana Man? Man hilang pula. Tak ada Man guys. Ya udahlah kalau begitu. Man hilang guys. Kena cari moderator baru ni guys. Kena cari moderator baru sekarang ni. Kita lihat dalam masa yang sekarang. Untuk pencarian. Lag ke? Korang lag ke? Korang ni slow ke aku yang lag ni guys? Tolong bagi respon. Tapi dia daripada Guru Kedah. Tapi Zion sekali lagi. Benar-benar luar biasa untuk aimingnya. Benar luar biasa. Dan kalau kita Zion, memang dia ada aiming yang cukup baik sekali. Seperti Mirul katakan tadi, promo lag ni. Guru Kedah terima kasih dengan rosnya. Semoga dimurahkan sikit. Lag kami. Tapi dekat live tak lag Mungkin sebab line kot. Line slow. Mungkin lah. Mungkin. Tak tahu juga. Tapi dalam masa sama Zion kita lihat sekarang ini. Kemana untuk Zion? Lag. Daftar masuk tak boleh. Nak daftar macam mana bang? Tengok video yang mimpin. Ada video yang mimpin ya. Bagi tengok dah. Dan kita lihat untuk Zion macam manakah dia sekarang ni. Perlu mencari peluang untuk dapatkan mata kemenangan. Untuk mendapatkan poin kemenangan sekarang ni. Termakan diberikan daripada Zion. Tapi tak kena. Satu shot cuba dikeluarkan daripada Zion. Itu dia. Tembakannya cukup baik daripada Zion. Tidak mahu membuang masa yang lama. Zion
benar-benar mahu untuk dapatkan poin kemenangan. Dia memang mahu poin kemenangan tu yang pasti. Sawer tu apa? Sawer? Apa tu sawer? Sawer? Yuk kewer. Desa dan muda yuk kewer. Ya kucing menari ya. Lama tak dengar Desa dan muda yuk kewer. Semua gembira yuk kewer. Macam tu guys. Saya nak main tapi tak pandai. Aduh, kena pandai lah guys. Kena tengok tutorial yang Min letak dekat pin komen guys. Pin video guys, okay? Untuk Guru Kedah bagaimana? Dia masih lagi mencuba untuk mencari poin kemenangan. Tidak boleh mengalah terlalu awal sebab sekarang sentiasa ada peluang untuk Kedah untuk mendapatkan mata, tapi aiming ataupun shot yang sangat tepat daripada Zion menyebabkan Guru Kedah sekarang ini dah keliru, dah ada pusing dah sekarang ni, tak ada helmet dah. Dia dah tak ada helmet sekarang ni. Aiming sangat-sangat cantik daripada Zion. Perwakilan daripada Kedah sekarang ni agak sulit dia nak dapatkan kemenangan ke atas Zion sebab aiming dia cukup menyakitkan. Tapi kita lihat bagaimana untuk Guru Kedah masuk ke bahagian tepi. Dia makan cuba untuk dikeluarkan. Tapi itu dia daripada Guru Kedah. Satu tembakan yang cukup baik sekali daripada Guru Kedah. 1 poin mata yang pertama didapatkan oleh Guru Kedah. Dan sekarang ini Zion, bagaimana dia perlu melakukan lebih baik dan tidak boleh memberikan mata yang mudah kepada Guru Kedah, supaya untuk Guru Kedah tak ada untuk pengambilan mata yang semula. Dan terlihat untuk Zion, dia cuba termasuk ke bagi depan. Tapi itu dia, perlu berhati-hati juga, tidak boleh terlalu terburu-buru untuk mencari poin mata kemenangan sekarang ini. Zion perlulah tetap berwaspada. Dan kalau kita lihat sekarang ini untuk Zion, cuba termasuk ke bahagian depan, bukan cuba diberikan, tapi dia ada satu shot yang dikeluarkan sekarang ini. Tak pakai diberikan sekali lagi. Dah itu dia, serangan sangat menyakitkan daripada Zion. Sama-sama sakit Guru Kedah membuat tembakan yang pertama, tapi selepas itu Zion mendapatkan peluang untuk mendapatkan kill Kedah guys. Guru Kedah. Jangan sabar, sekali lagi 2 langkah di hadapan Guru Kedah ketinggalan. Dan sekarang apakah yang akan dilakukan oleh Guru Kedah? Apakah dia akan bermain secara taktikal? Sebab sekarang ni kita dah masuk kiranya suku dah 3 dah. Dah 3 dah sekarang ini. Kalau kita lihat daripada Guru Kedah, agak susah untuk dirinya mendapatkan kemenangan. Tapi Guru Kedah perlu berhati-hati, tidak boleh terlalu terburu-buru. Dia akan cuba untuk dikeluarkan. Maka diberikan daripada Guru Kedah, satu shot diberikan. Tapi kita lihat bagaimana Guru Kedah perlu berhati-hati sekarang ni masuk ke bahagian bawah. Maka diberikan bahagian tepi, tapi tak kena. Peluang banyak daripada Guru Kedah. Itu dia, baru kena sekarang ni. Baru kena sedikit, tapi masih lagi mencari. Keluar dah termakan, berkali-kali diberikan. Tapi Zion cuba termasuk,
Di tempat mana posisi ni? Out daripada Guru Kedah. Tak habis Zion. Zion betul-betul sakit sekarang ini. 4-1. Guru Kedah ketinggalan terlalu banyak poin dan itu akan mengakibatkan dia susah untuk dapatkan kemenangan sekarang ini, guys. Itu yang susah. BO3 kena ya BO3. Kini kalau menang terus ni. Sebab tu Zaya dia nak cepat. Sebab dia tak nak lama. Bila lama nanti kita penat tau. Kita penat nak fikir lah. Baik kita all out je 2 round. Tapi itulah kalau sama-sama kuat dan benda tu susah juga nak menang. Tapi Guru Kedah akhirnya mendapatkan kill sekarang ni. Guru Kedah, kita dapat lihat dia masih lagi nak cari poin itu. Walaupun kita tahu untuk Guru Kedah sekarang ni walaupun ketinggalan jauh, tapi masih lagi orang kata dia mencuba untuk Guru Kedah mendapatkan Zion sekarang ini. Benda itu bukannya mudah. Gagal sosis gagal. Tapi kita lihat Guru Kedah bagaimana untuk dia sekarang ini. Benar-benar mahu menyamakan kedudukan dengan Zion, tapi Guru Kedah macam mana terbuka, itu yang bahaya sekali sebab dia terlalu terbuka dan memberi peluang kepada Zion sekarang ni. Itu agak bahaya, tapi temakan cukup baik diberikan oleh Guru Kedah. Mendapatkan satu peluang sekali lagi. Peluang kali kedua masih lagi tersia-siakan begitu saja. Aimingnya agak kurang baik daripada Guru Kedah, tapi itu satu hit yang kena langsung kepada Zion dan Zion terpaksa keluar keliling sekarang ni. Sakit betul. Sama-sama sakit mereka berdua. Tapi bagaimana untuk Guru Kedah berkeliling? Bahaya tu kalau begitu. Dua sangat pantas juga daripada Guru Kedah, menyebabkan Zion kesusahan, tapi Zion mempunyai kelebihan iaitu terletak kepada aiming dia. Wah, gila. Wow, daripada Zion. Tidak terburu-buru daripada pergerakan Zion. Kalau kita lihat bagaimana terbuka, Zion banyak terbuka guys. Ni kalau dia jumpa dengan player yang ada aiming yang bagus, agak susah kepada Zion. Sebab kalau kita nampak Zion banyak terlalu terbuka, ruang terbuka dia terlalu banyak. Tapi mungkin akibat daripada Guru Kedah, dia punya aiming tak bagus. Jadi Zion dia yakin bahawa dia selamat. Tapi kalau dia bertemu dengan player yang punya aim yang bagus, dah itu dia Guru Kedah. 2 kali tembakan tak mati lagi. 3 dah kena tapi Zion yang mendapatkan mata. Point kill. Entah kenapa kepada Zion macam batu keras betul, tak boleh mati. Walaupun hit banyak kali diberikan daripada Guru Kedah, tapi Zion masih lagi berdiri, masih lagi mampu untuk mendapatkan kill sekarang ini. 6 berbalas 2. Dan ini bencana buat Guru Kedah. Dan Kedah perwakilan dalam bahaya sekarang ini. Perwakilan Kedah dalam bahaya. Tapi kita lihat sekarang bagaimana Zion terus maju ke bahagian depan, cuba untuk mencari posisi daripada Guru Kedah. Zion mengambil di tempat yang tinggi sekarang ini, menerobos masuk
Penggunaan keluar baru saya digunakan. Dia tembakan diberikan sama-sama. Membuat serangan sekarang ini Guru Kedah. Membalas tembakan dan Zion juga di sini. Dijatuhkan oleh Guru Kedah. Masih lagi belum pulang. Masih lagi mencuba. Walaupun kedengaran mustahil sekarang ini. 6 berbalas 3. Susah. Tapi mungkin Guru Kedah dia tak mahir bermain pepeng. Dia tak mahir, betul lah. Dia tak mahir bermain pepeng. Dan menyebabkan dia susah untuk mengejar poin Zion. Disebabkan kita tahu Zion dia mahir. Tapi Zion dia kalau ikutkan, dia tak mahir juga main pepeng. Cuma aiming dia tu. Dia cuma aim dia yang sakit. Dia punya fokus aiming dia tu. Wah, betul-betul sakit. Kau tengok, baru saja berjumpa Zion. Dah membuat serangan ke atas Guru Kedah. Tapi Guru Kedah perlu berhati-hati. Mungkin sekarang ni dia cuba untuk bermain tactical gameplay. Tapi Zion dengan poin yang banyak, dia yakin yang kalau dia kalah pun masih lagi ada peluang untuk game yang seterusnya. Tapi itu tidak mahu. Daripada Zion sudah pasti tembakan diberikan di belakang. Salah arah daripada Guru Kedah. Tapi nasib baik masih lagi belum meninggal sini. Belum lagi mendapatkan poin. Tapi Zion mendapatkan kill yang terakhir. Dan itu dia kemenangan buat Zion daripada Sabah. Kemenangan mutlak 2 berbalas 0. Kedah dikalahkan di game yang kedua. Dan itu dia perwakilan untuk Sabah layak seorang lagi guys. Setelah Syam dan kita melihat Zion menjadi player kedua daripada perwakilan Sabah yang layak untuk bermain di peringkat quarter final. Dan itu dia 7 berbalas 3. Gila guys. Sakit dan sangat-sangat sakit sekarang ni. Bagaimana untuk poinnya itu yang kita jangka. Dan itu dia kemenangan mutlak guys. Kemenangan mutlak 2 berbalas 0. Tak ada pengejaran mata yang dapat dilakukan oleh Guru Kedah dan terpaksa akur akan kekalahan guys. Dan itu dah Zion marah ke peringkat seterusnya. Tahniah buat Zion. Dan itu dah kita masuk ke game yang seterusnya, iaitu salah ni, betul lah. Betul. Sebentar guys. KLTN Kelantan lah. Itulah Hams. Okay, begini aja guys. Begini Syallah, begitu juga Syallah. Semua salah akunya. Bang, Mobi boleh tak? Mobi tak boleh kot. Tak tahulah, mungkin next tournament Mobi dibenarkan ya. Kita dalam perancangan Mobi mungkin akan diperluaskan guys. Mobi mungkin boleh lepas ni. Mungkin lah. Tapi benda tu kena tengok dulu. Okay. Sebab kita pun susah nak tahu kalau dia pakai Mobi ke tak. So mungkin next untuk musim yang kelima Mobi mungkin dibenarkan guys. Korang rasa macam mana? Korang rasa Mobi adakah perlu kita berikan? Mobi bukan PC
Sebab PC dia punya FPS tinggi. Kalau mobil ya sama je, kau cucuk pakai keyboard pun still sama je. Cuma untuk aiming dia lagi sakit. Tapi tak tentu juga guys. tak tentu juga. Tak menentu juga Gasman, okay, let's go. Kita mulakan game kita yang seterusnya sekarang ni. Untuk His dan Hams, ayo kita mulakan perlawanannya. Mari kita saksikan mereka. Zayan keluar, Zayan. Keluar. Tengok dekat live. Kalau aim ganas sangat, bongkar tak? Kita tengok rank lah. Kalau rank tinggi, prime tinggi, orang takkan guna panel guys. Orang takkan guna panel dekat account Sultan. Sebab risiko kena ban tinggi. Faham tak? Selalunya sebab tu syarat nak masuk kini CS, level kena 30. Rank kena heroic. Bawah daripada tu kita takkan terima. Tak ada alasan, oh account kena hilang ke, account account saja pakai account bot. Tak ada. Tak ada kan, account hilang ke, account kena ban ke, minimum level 30 ke atas guys. So setakat ni kita belum ada kasus Sejak kini CS belum lagi ada kasus guys, serius. Daripada season 1 sampai season 4 kita belum ada kasus guys. Sebab kita memang jaga sebab selalunya panel tu dekat account bot je. Dekat account bot je orang pakai panel. Mana ada account prime level 8 orang pakai panel guys. Hilang account tu. Sebab panel dia tak lama akan kena ban juga. Kita tengok daripada Clownman, tengok daripada Every Force. Tu Clownman duk kasus-kasus tu banyak kan account yang panel, yang pakai file, yang kena ban. Tengok account dia. Account dia kadang-kadang bot je. Mana ada Sultan sangat pun. Nah, orang takkan letak panel dekat account Sultan. Sebab orang akan fikir 2-4 kali tau. Sebab kemungkinan account akan hilang. Memang akan hilang. Lambat laun akan kena juga. Sebab panel tak ada yang selamat. Tak ada istilah panel mahal. Tak ada istilah panel premium kena ke. Kau ingat Garena tu tak ada sistem ke nak check salah. Kalau banyak kali dia tengok macam headshot, dia detect juga. Lihat sekarang. Hishi. Bang, sabar bang. Ham be like, be, sabar be. Be, relax be. Jangan duk prone lagu tu lo be. Aduh, be sabar be. Gapo gitu. Tapi kita lihat sekarang ni His. Bagaimana daripada player Sabah yang kita boleh katakan cukup baik sekarang ni untuk gameplay dia. Bersinar ya. Kalau kita lihat dua dia, baru saja kita puji dia terus bagi aksi. Sekarang ini. Bagaimana tembakan cukup baik diberikan daripada His. 2 berbalah kosong. Apakah Hams akan mengikuti jejak seperti Guru Kedah? Tapi benar ya. Player-player Sabah sangat-sangat berkualiti guys. Tak kita nafikan dari skill Hugo, skill Pepeng. Mereka memang betul-betul banyak player yang berbakat. Tapi untuk solo lah. Kalau untuk squad mungkin Sabah, mungkin Kelantan. Dia tak tahu. Tapi kebanyakan ni begitu. Tapi kita lihat sekarang bagaimana untuk Kelantan Hams. Sekarang ini masih lagi mencuba untuk mencari mata sekarang ini. Kita lihat untuk Hams. Masih lagi mencari. Kita akan cuba diberikan daripada Hams. Dan itu dia. Tembakan yang baik diberikan oleh perwakilan Kelantan ini. Hams menunjukkan aksi di round yang ketiga. Kali ini beliau betul-betul serius sekarang ini.
Nak tengok juga sebab ada Sabah. Dia ni Bila war pukul 11 kan? Awal lagi. Tu nak habis lah. Dah nak habis lah. Hams daripada Kelantan. Kalau kita lihat sekarang ni 2-1. Satu perbezaan mata yang kata tak guna keluar guys. Tak guna keluar. Daripada Hams. Tak juga His. Tapi Hams aiming yang cukup baik diberikan oleh Hams daripada Kelantan. Gila, adu open je doh. Adu aiming oh. Adu aiming guys. Mana garang guna keluar. Mana garang guna keluar. Tak guna keluar lah. Main gila guys. Adu aiming oh. Terasa aku. Kenapa saya rasa? Apa saya terasa pula? Tapi dalam masa sama kita lihat sekarang untuk Hams mendapatkan mata permaan sekarang ni boleh menarik nafas yang lega. Tapi tak berapa lega sangat sebab baru saja sama. Kita tahu His sekarang ni untuk tembakannya tak guna lagi glowal. Masih lagi sama mencari posisi tapi glowal yang pertama dikeluarkan oleh His. Tapi bermain di belakang, bergocek-gocek di depan muka saja. Wow, gameplay macam apa diorang berdua ni guys. Main gila sangat dia ni. Bahaya ni. Bermain-main api. Wow. Tak bakal cuba dikeluarkan daripada His. Tapi terpaksa menggunakan glowal untuk mendapatkan passive HP sekarang ni. Oh, nice shot daripada His. Tembakan yang diberikan oleh His terkena sedikit daripada Hams. Tapi masih lagi mencuba Hams mendapatkan 1 kill untuk menjarakkan diri kedudukannya dengan His. Sekarang ini Hams masih lagi belum terkalahkan daripada player Kelantan ini. Menang tetap ke? Menang tetap. Menang lah. Menang apa nak tetap pula? Menang layak ke peringkat seterusnya. Apa pula yang tetap ni? Layak ke quarter final, suku akhir guys. Okay. ADER. Aduh, ini Thor. Ini tanaman. Sensihi sakit gila je ke? Tapi sakit betul aimnya. Nak bagi Syam ni lah moderator lah guys. Aku rasa nak bagi yang mana champion kita ni moderator lah guys. Sekejap. Mana guys? Kita bagi moderator lah guys. Add moderator. Siap. Nak bagi Akif moderator, nak bagi Syam moderator, masuk 2 moderator. So kalau tengok yang moderator tu maksudnya pernah juara lah. Anjay. Ada VIP lah. Tapi menang KDCS VIP slot tu mahal guys. VIP slot tu mahal guys. Contohnya kalau kita ada laga international kan, kita kurang orang, kita akan ambil VIP guys. VIP di King DCS tu mahal guys. Mahal kalau boleh jadi VIP guys. Diutamakan guys. Tapi Hams. Wah, gila Kelantan guys. Kelantan mendunia. yang cicak tu guys. Kelantan mendunia guys. Kelantan mendunia. Aduh. Kelantan mendunia yang cicak tu guys. Siapa tahu guys? Si kecicak. Kalau Alip main tu, ada Alip guys. Alip pun kita bagi moderator juga guys. Alip pun kita kasih moderator juga. Ini orang-orang yang berkepentingan maksudnya orang yang ada hubungan dengan Gnex lah. Sama ada pernah juara ataupun adalah dekat bahagian lain. KW bangga. Tapi Hams, bagaimana Sabah sekarang ini? Macam gelap jalannya His. Bagaimana kesusahan menata Hams sekarang ni. Satu perwakilan daripada Kelantan yang cukup baik dia bakal cuba untuk diberikan. Tapi His bagaimana sekarang ni cuba termasuk ke bahagian depan, mencari peluang untuk mendapatkan mata. Tapi His tak kena pula. Dah lah kau dengar cik semua bela lah. Tak sebut lah nama tu.
Hai, sabut ah. Sabut ah, jangan sebut dok, jangan sebut. Lagi dah kata apa pula? Kau main gila ni. Lagi dia datang rumah kau, satu apa tak dapat. Kau main gila. Telat. His. Mak cari point tapi sakit hanya. Begitu menyakitkan sekarang ini Kelantan mengganas. On heat on fire. Luar biasa. Dan sekarang bagaimana untuk play Sabah sekarang ni? Dan Kelantan. Weh, susah ini. Bagaimana untuk Hams yang 1 poin saja lagi untuk mendapatkan poin kemenangan sekarang ini. Ini adalah satu poin sangat berharga untuk Ham. Dan His perlu lebih berhati-hati. Tidak boleh terlalu open dan tidak boleh meremehkan aiming daripada Hams. Tapi kita masih lagi mencuba untuk mencari kedudukan daripada Hams. Masih lagi mencuba. Tapi kita lihat sekarang untuk Hams masuk ke bahagian tepi untuk makan, tak dikeluarkan. Tapi dia kemenangan yang pertama didapatkan oleh Hams daripada Kelantan. 7 berbalas 3. His yang kita kenal keras, tapi di hadapan Hams, His tidak mampu melakukan apa-apa. Dan itu dia kemenangan yang kita boleh katakan agak mudah untuk Hams mendapatkannya. Dan itu dia 1 poin kemenangan buat Hams daripada Kelantan. Ada dia kemenangan yang begitu agak cepat ya. 7 berbalas 2, bukan 3. 7 berbalas 2. Dan kalau kita lihat sekarang His boleh katakan agak terlalu open ataupun bermain-main tadi. Sebab tadi kita lihat open, tak guna glue wall. Nak kata dia serius tak sangat. Tadi mungkin itu kesalahan untuk kesalahan untuk Syam. Disebabkan Syam lah His. Apa sah bertukar ni? Syam dah tunggu final lah. Aduh, member dah tunggu kat final lah. Apa pula bawa Syam kat sekarang ni? Syam dah tunggu final lah. Aduh. Ham yang 7, 2 ni His. Aduh. Okay, jom kita masuk ke game yang seterusnya. Dan kita lihat untuk His. Offline pula lah. Nak join lah, pergilah daftar. Tengok link yang nak masuk King Elite CS. Tengok video di pin komen. Aku dapat video lawa-lawa macam tu, korang tanya lagi Aku gigit korang baru tahu guys. Itu Syam pun dah kata dah. Yang nak join King CS ke-5, pergi ke kena pin. Dia orang faham ke VT tu apa? Dia faham ke VT tu apa guys? Bocil-bocil tu. Ada seorang tu guys, dia kata, "Bang, ada sini guys. Bang, nak masuk King CS, The Voice." Lepas tu aku cakap lah, tengoklah tutorial lah. Tengok, aku bagilah tutorial nak masuk. Dia kata, "Alah bang, tak faham lah kalau baca. Abang boleh voice tak?" "Abang boleh voice tak? Nak dengar suara abang lah." Aku macam budak ni nak dengar suara aku pula, nak kena voice kat dia. Aku cakap je lah suka suara aku. Ada tu. Aku kalau buat core tu lah buat juga tu guys. P Bayu nya. Betul. Pergi P gunung. P gunung. P tu apa maksud dia guys? P.
Apa maksud P guys? Apa maksud P? Entahlah, saya pun tidak tahu. Tapi yang kita tahu sekarang ini, kita akan lihat untuk game yang seterusnya. Itu kita tahu. Okay. Jadi dah kita akan masuk ke game yang seterusnya, di mana masih lagi melibatkan His daripada Sabah dan Hams daripada Kelantan. Gas terus kata Ham tanpa membuang masa yang lama. Gaskan untuk game yang kedua buat Sabah dan juga Kelantan. King Elite CS. Jom. Bukan masuk pin. Aku dah kata dah. Diorang tak faham. Aku pun dah penat lah nak layan. Biarlah. Yang faham lah. Yang faham tu dapatlah main. Yang tak faham tu tak dapatlah main. Aku pun tak tahu. Aku dah buat video pun dah ramai lagi tak faham. Nak buat macam apa? Nak buat apa lagi? Takkan aku nak buka kelas tuition pula. Nak mengajar masuk macam mana? Okey murid-murid. Bab pertama. Syarat nak masuk GNext. Kini CS guys. Okey, buat keluar pen dan buku, catat. Mantap. Lepas ni aku buka kelas lah. Aku buka kelas lepas ni guys. Serius. Aku buka kelas Discord guys. Cara masuk Kini CS. Siau lah. Tunggu aku buat. Tak lawak dah, memang aku buat poster lepas ni guys. Kelas. Cara nak masuk Kini CS. Apa orang kata? Tampilan utama Min A7. Guru yang mengajar guru yang bertugas Min A7 guys. Mampus. Cikgu dia Alip je, cikgu dia Alip. Yang bertugas Min A7. Yang pembantu cikgu Alip. Bongok lah. Memang aku buat kelas. Korang nak aku buat kelas ke? Nak masuk boleh seorang lagi. Aku dah kata Kini CS tu terbuka kepada semua. Tak ada syarat apa-apa pun. Masuk je lah. Cuma syarat yang paling penting, rank kena heroic. Wajib CS kena heroic. Level kena 30 ke atas. Okay, tak sampai tak boleh masuk lah. Kalau korang masuk pun kiranya korang kalah juga. Okay, yang mana yang daftar mesti akan dapat main. Confirm akan dipastikan kena main guys. Begitu. Bukankah pilih yang jago ke bang? Yelah, lawan sampai tapis. Kiranya ada penapisan player. Faham? Kalau masuk 1000 tu lah main. Sampai jumpa yang paling kuat. Kita tak select. Kini CS dia memang ada select. Ada 4 VIP. Dia ada slot 4 VIP. Selalunya VIP ni tak akan ambil yang random. Dia akan ambil Syam, Akif. Siapa lagi? Mungkin juara untuk musim yang keempat ni. Okay, siapa tak tahulah. Kalau sama kita akan ambil orang lain. Masdu, mungkin Ayid yang ada nama lah. 4 slot VIP. Lepas tu yang selebihnya, yang 12 slot lagi tu, kita akan ambil yang layak. 12 slot lagi tu kita akan ambil yang layak. Maksudnya korang lawan, korang menang. Korang dapat slot. Bukannya kita select. Kita tak select kan. Sebab tu Kini CS ada keras. Sebab kita tak select player. Tu sahaja. Kita tak select. Korang kena menang baru layak. Korang ada nama ke, Korang famous ke, korang 1 juta follower ke, tetap tak boleh. Kecuali VIP lah. VIP slot 4 orang. 12 slot biasa. Gitu. Okay, so memang Kini CS memang keras lah. Sebab untuk musim ni 600 orang kot yang daftar. 600 orang yang daftar. 600 orang yang layak 12. Bayangkan lah. Keras tak keras, memang keras lah.
Kalau kau dah boleh nama naik dekat Kini CS tu memang dah keras tu. Kalau nama korang naik dekat poster Kini CS tu dah cukup keras tu. Emang keras lah. Sebab banyak game yang korang main dalam 8 game kot baru korang boleh layak. 8 game tu korang kena menang strike guys, tak boleh kalah langsung. Kalau korang kalah tak layak lah. Korang kena menang guys. 8 kali main, 8 kali menang. Confirm layak. Kalau 8 kali main, 1 je kalah, tak layak. Simple. So korang kena menang baru layak. So training lah guys, training lah. Aku tak select lah, tak select. Tapi modal dia korang kena ada skill lah. Masuk memang tak mahal. Tapi modal dia skill korang lah. Tu je lah, menang ada hadiah, jangan risau. Kita balas lah usaha korang tu dengan hadiah. 300 lah, 300 R300 guys. Ada price pool je. Bukannya saya saja bukan syok-syok lah. Ada hadiah guys. 300 guys. R300. Itu sebab kita buat Kini CS ni, jujur sebab kita nak cari bakat baru tau. Kita nak cari bakat yang orang kata apa, yang terpendam, yang orang tak nampak. Sebab selalunya kalau kita tengok yang laga-laga lain, diorang ambil yang famous kan, yang ada nama, yang banyak follower. Tapi Min nak cari yang betul-betul berbakat, yang betul-betul orang kata, ush, ada Malaysia player macam ni, keras macam tu guys. Tapi belum lagi jumpa. Belum lagi jumpa. Selalunya yang menang Syam dengan Akif lagi. So kita nak player yang boleh mengalahkan Syam ataupun Akif guys. Player baru ataupun pencabar baru guys. Baru walaupun macam mana, barulah kita tahu, oh ini kuat ni, boleh wakil Malaysia. Sebab kita tengok Malaysia sekarang tak kuat sangat. Sebab kalau kita main laga international pun kadang-kadang Malaysia kalah. So Min satu, harapan Min nak cari player yang betul-betul berbakat lah. Tapi sekarang ni tak jumpa lagi. Sebab tu kita kalau boleh tolong lah, bagi tahu kat kawan korang yang betul-betul berbakat untuk masuk Kini CS guys. Cuba. Besar kemungkinan boleh masuk laga ni laga negeri. Sebab Min kan kenal dengan dengan Kelongman, dengan B-Force kan. Kalau macam Johor sekarang ni, Akif bagi Min peluang untuk jaga untuk Johor. Mana tahu nanti kalau korang pro kan, korang menang KCS, mungkin Min boleh suggest korang untuk masuk laga negeri. So boleh lah main offline, boleh lah turun offline, main offline gitu. Mungkin boleh Min bagi cadangan kalau korang menang lah. Tapi yang menang sudah Syam, Akif je. Orang sama je menang muka 2 ekor ni je. Tolong lah. Aku nak season ni orang lain tau. Tapi aku rasa menang final nanti mesti Akif dengan Syam kan. Macam tu lah biasanya. Asyik diorang berdua je guys. Tak Akif Syam, tak Syam Akif. Dua tu Sebab diorang yang terkuat guys sekarang ni. Diorang yang paling on top lah. Kiranya ranking diorang tu top 1, top 2 lah. Kadang diorang top 1, kadang diorang top 2. Tak tukar, top 1, top 2. Tu lah, kalau boleh korang cari lah yang boleh kalahkan Syam dengan Akif. Cari lah kalau ada. Aku rasa tak tahu lah, ada ke tak ada. Cuma kita tak tahu siapa. Bagi aku ada. Cuma mungkin dia tak tahu kot yang Kini CS ni wujud. Tapi kita lihat sekarang, kita fokus ke dalam gameplay. Banyak pula kita bicara. Tapi itu dia. Kita lihat sekarang ni bagaimana His mendahului Hams. Tapi Hams, Aim dia sakit betul. Anjay, bagi-bagi duit. Tak. Tapi solo best lah kalau menang. Kalau menang, sekali menang, wish, banyak tu. Banyak benda guys. Kalau view tinggi pun dapat juga kan duit duit tambahan guys. Contoh kalau korang final banyak view, korang dapat duit tambahan guys. Sponsor bayar. Tapi tak apalah, kita lihat sekarang ni bagaimana untuk Shiz dan juga Ham sekarang ini.
perlu fokus kepada dalam gameplay bagaimana untuk bang, aku jago sebenarnya tapi tak famous. Masuklah Kini CS, confirm famous. Masuklah Kini CS, confirm famous. Semua macam Akif lah. Akif dulu kayaknya famous. Masuk Kini CS terus ada nama Siyut. Ternyata Kini CS tu tempat cerita nama Masuk Kini CS champion terus ada nama guys. Tapi Ham terlihat dahulu bagaimana sekarang ni. Cuba untuk mencari peluang. Kita akan cuba untuk diberikan oleh Ham sekarang ni. Masuk ke bahagian tepi. Jinet, semasa pemilihan semua main ke? Jinet play semua main. Korang kena main sendiri guys. Kerana korang open room sendiri lah. Tapi room tak payah korang open pun. Kita masuk guna craftland. Jinex dia ada craftland cast ataupun room craftland yang korang masuk sendiri guys. Kat situ dah setting semua. Skill semua dah setting. Maksudnya tak ada lah nanti masuk ada case silap skill ke apa ke, offline ke, tak ada. Yang mana daftar semua akan dipastikan boleh main. Wow. His tak relax guys. Ui, His marah apa His? Bukan marah apa, jarang-jarang kita nampak His marah ni. Kenapa Kenapa tadi ni? Kenapa His tiba-tiba kotak ni? Bergetar bahasa His je. Ya masuk tu kena lah. Kena sikit je. Tapi kena DM. Kotak untuk salam perkenalan. Biasalah tu. Dia tak ada apa pun kotak tu guys. Kalau korang simpan rasa je. Benda tu normal je guys. Ibarat macam record dekat ML lah. Terasa lah. Tapi biasa lah. Tapi Ham membalas serangan daripada His. Dah sekarang ni 5 berbalas 3 Hams. Masih lagi cuba untuk merapatkan diri jurang perbezaan antara His dan Ham. Dan kita lihat Ham sekarang. Dia cuba untuk mendapatkan mata penyamaan. 2 poin saja lagi yang perlu didapatkan oleh Hams untuk menyamakan kedudukan sekarang ni guys. His cuba untuk comeback. Sekarang ini. Bang, selectnya. Ya, saya memang select. Memang awak seorang je saya kena layan. Live ni saya tak payah caster pun. Lepas ni saya last saya caster kan. Saya layan chat korang ke? Saya layan chat korang ke? Wah, relax lah. Anyway, telah itu Ham mencari kedudukan sekarang ini. Sabar. Kita fokus dulu dalam gameplay. Kita fokus Kelantan sekarang ni. Dia nak dapat mata penyamaan. Sebab dia sekarang dah menang 1 poin kemenangan. Dia takkan dia nak membazirkan begitu saja guys. Tapi sekarang kita lihat Ham sekali lagi tak menggunakan keluar. Meremehkan musuh adalah satu langkah untuk kalah. Silap langkah membawa pada macam pula dengar. Fokus kepada Ham terlebih dahulu. Player daripada Kelantan ini yang merupakan terbaik daripada Kelantan yang ada. Dengan prime level 8, seluar Angel biru dan baju juga Angel. Pecinta Angel sekarang ni. Tapi kita lihat dia makan cuba diberikan oleh Ham sekarang ni. Tapi mendapatkan sedikit damage kepada Hams. Dan bagaimana kalau kita lihat untuk Ham sudah bermain taktikal. Dah tak main macam tadi. Dah tak main sekarang ni. Ruang terbuka. Peluang yang hampir didapatkan oleh Ham. Tapi itu dia temakan. Berkali-kali diberikan. Ham terkena temakan daripada His. Tapi His yang ditidurkan oleh Hams. Sama-sama hit masalahnya. Sama-sama kena. Tapi Ham bernasib baik. Bernasib baik ke? Mungkin bernasib baik ke guys? Bolehkah kita guna perkataan bernasib baik guys? Wah, kita tak tahu lah guys. Kita tak tahu lah. Tapi yang pasti Ham memang wah, memang orang kata sakit ni. Sakit. Nanti ready yang mana menang Kini CS. Kita nak try buat international laga guys. Korang buat account Indon
Akaun Brazil itu kena. Buat je semua akaun guys. Kita tak tahu lah negara apa yang ada nanti. Tapi banyak negara lah yang Warzone tu. Cuma masalah akaun juga. Aku bukan tak nak buat sebab akaun masalahnya. Aku dah fikir akaun macam mana nak settle akaun ni Masalah juga kalau macam ML tak apa. Kau duduk server mana pun boleh main tu. Jadi kalau Free Fire macam mana? Tapi tak nak sekarang ni untuk Hams. Masih lagi mencuba. Tembakan cuba diberikan oleh Ham. Masuk ke bahagian tepi. Tembakan yang perlu fokus kepada Ham. Sebab sekarang ni Ham perlu mendapatkan mata peryamaan. Dah makan kebang dah. Tapi makan sikit je lah. Tak sempat kalau makan banyak. Tapi Hams mata seri sekarang ni luar biasa daripada Hams. Sungguh luar biasa. Gila lah guys. Menangislah sayang, aku akan pulang. Tenang je Ham, ya tenang. Takkan memang takkan nak tenang kan, dah bergetar dengan tu, sahabat pasti tu. Untuk His bagaimana sekarang ni? Perlu mencari peluang yang baik. Bagaimana His tidak terlalu terbuka. Salah. Itu yang kita katakan. His selalu buat macam tu. Glue wall pergi mana? Glue wall pergi mana His? Sekarang Hams perlu mendapatkan 1 poin saja lagi untuk menamatkan perwakilan Sabah ini dengan kemenangan 2 berbalas kosong. Hams 1 poin saja lagi untuk melakarkan kemenangan. Satu-satunya dalam sejarah Kelantan layak untuk pergi ke suku akhir di King of LECS setelah berseason-season. Season 2 tak layak, season 3 tak layak. Tapi Hams sedikit saja lagi guys untuk menunjukkan bahawa Kelantan masih lagi mampu untuk bersaing di King of LECS. Dan bukannya Sabah saja, bukannya cuman Sabah, bukan, tapi Kelantan masih lagi mencuba. Ham di sini masih lagi mencari peluang. Tapi kalau kita lihat Ham, dia macam tak yakin. Dia macam ragu-ragu sekarang ini. Mungkin disebabkan dia dah nak menang. Jadi kalau kita lihat untuk Ham, dia dah main slow-slow. Dia tak nak tersilap langkah, itu yang pasti. Tapi kita lihat di manakah kedudukan His sekarang ni. His dekat belakang. Hilang kat belakang punya. Tapi Ham, kita lihat bagaimanakah dia? Bagaimanakah His masuk ke bahagian tepi? 1 poin lagi yang sangat penting. Bagaimana? His masih lagi mampu untuk menyamakan kedudukan Sabah. Masih lagi belum kalah. Sekarang ini mata seri 6 sama. Masih lagi kita belum tahu siapakah yang akan menang. Adakah His? Adakah Ham? Adakah Sabah? Adakah Kelantan? Ini waktunya untuk kita lihat adakah Seri ataupun Ham melakarkan kemenangan di game yang kedua dan terus layak ke peringkat suku akhir King of LECS musim yang keempat. Dan kita lihat His sekarang ni, dia fokus untuk mencari kill. Dia perlu yakin dia kalah, dia tak ada peluang. Dia terus kalah dan terpulang. Tapi untuk Ham, dia kalau kalah masih lagi ada peluang, tapi semakin tipis peluang untuk menang. Tapi dia ada pergerakan daripada His, cuba untuk mendapatkan Ham, cuba untuk memburu Ham sekarang ini. Tapi His, di manakah His? Menunggu kedudukan daripada Ham untuk mendapatkan vision dan pergerakan. Dan itu dia, mereka cuba untuk bergerak masuk, berduel di bahagian depan. Masing-masing cuba
untuk mencari poin kemenangan sekarang ni. Itu yang dimahukan untuk mendapatkan mata seri dan mengheret Kelantan ataupun Hams, perwakilan daripada Kelantan ini, untuk bermain di game yang ketiga dan menjadi sumbernya untuk mendapatkan kemenangan sekarang ini, guys. Dan pula terbuka. Bergetar kita yang melihat sekarang ni. 6 sama. Sangat-sangat sengit, tapi itu dah tembakan diberikan oleh Hams. Peluang yang ada, tapi Ham tak dapat untuk melaksanakan execute kill yang tepat, yang kena 100% di bahagian kepala. Tapi buat apa? She's kat situ nak main cak-cak ke? Dia nampak tepi sikit saja tu. Dia macam mengendak kan. Dia macam mengendak Ham. Tapi Ham jatuh ke bahagian bawah. Cuba untuk membawa his untuk bermain di bahagian bawah sekarang ini. Masing-masing cuba untuk bermain batah hati dan mencari satu titik peluang ataupun kekosongan, kesalahan daripada pihak musuh sekarang ini. Sebab masing-masing 1 poin saja untuk mendapatkan kemenangan. Tapi sekarang Sezo semakin mimpit, memaksa mereka untuk bergerak ke bahagian depan dan memaksa mereka untuk war untuk mencari kill sekarang ni. Tembakan diberikan, dia tadi hit satu shot yang dilaksanakan, tapi Ham cuba untuk menentukan diri sekarang ni. Tembakan diberikan oleh Ham untuk mendapatkan hit, dan itu dia Kelantan yang layak untuk pergi ke suku akhir King of LECS musim yang keempat. Dan itu dia daripada Ham melakar sejarah baru di mana Kelantan layak untuk bermain di suku akhir, dan dialah Hams orang pertama yang mampu melakukan itu, perwakilan daripada Kelantan. Dan itu dia kemenangan 2-0. Gila-gila guys. Epic match untuk His dan juga Ham, di mana mereka berdua masing-masing melakukan serangan balas, tetapi Hams memenangkan game dengan CP sahaja. Boleh dikatakan luck, tapi tak ada luck. Istilah luck dalam perlawanan semuanya adalah hasil usaha keras yang dibawakan ke dalam match yang berbulan-bulan training yang konsisten. Dan ini hasilnya untuk Hams mendapatkan kemenangan 7-6, dan Hams layak untuk bermain di round yang seterusnya. Okay, so itu dia untuk hasil perlawanan yang kita lihat sekarang ini. King Elite CS. Okay, ini kita letak result pang. Salah. Malah terbalik guys. Salah, terbalik jap. Adah, tukar pula. Okay. Semuanya sebelah kanan. All in kanan guys. All in kanan ya. Okay, betul. Okay guys, okay, korang tanya macam mana nak join G-Nex? Nak join dia. Itu Aisham tak nak cakap tu guys. Sebelum Aisham backflip, korang korang baca lah dekat pin komen tu. Korang nak Aisham backflip korang ke? Boleh dicuba guys. Okay, yang penting korang follow min dulu guys. Korang nak buat video apa lagi guys? Aku dah buat video dah. Takkan aku nak buat konten pula guys. Takkan aku nak buat kelas pula. Nak buat kelas ke? Nak buat tuition? Nak buat tuition apa? Cara-cara nak daftar Kini CS tu. Senang je guys nak daftar. Bukan yang mudah. Bukan yang susah pun. Apa yang susah sangat review emote baru guys. Emote baru dulu. Anjay. Main game. Okay, biarkan mereka. Okay guys,
Satu-satu have fun kan? Tak ada have fun. Kita dah habis lah. Okay. Bang, masa pemilihan semua main ke? Ya, orang kata dah. Yang mana daftar akan dipastikan dapat main. Tak ada select-select guys. Tak ada select-select. Semua akan dapat main. Okay. Daftar saja. Cuma kalau kalah tak layak lah. Korang kena menang guys. Korang kena menang dan menang guys. Kalau korang kalah sekali terus tak layak. Jadinya tak boleh random lah. Tak boleh random. Siapa kata boleh random? Sebab tu lah King CS keras. King CS memang keras. Tengok macam Ham ni. Ham ni dia player yang layak daripada pemilihan. Dan sekarang dia dah layak berada di suku akhir guys. Ni bukannya mis-select Ham player yang layak dari hasil pemilihan guys. Dari selection. Daripada kualifikasi. Tak ada select-select. Kecuali VIP lah. VIP bukan select. VIP untuk memeriahkan live. Kalau macam Syam, Akif itu VIP lah. Itu paling utama lah guys. Sebab diorang ranking top 1 dengan 2 sekarang ni. Diorang top 1 dengan top 2 Malaysia guys. Player terbaik. Diorang masih bertukar-tukar ya. Kadang-kadang Akif dekat atas, kadang-kadang Syam dekat atas, kadang-kadang Syam nombor 1, kadang-kadang Akif nombor 1. Itu untuk ranking diorang tak kira lagi. Habis tournament ni baru kita akan kira guys. Tapi memang diorang kuat lah. Tapi mungkin next season kita akan buat masuk ni lah. Buat masuk Mobi guys. Korang rasa macam mana kalau masuk Mobi? Sebab bagi Min okey kot. Mobi je lah, bukan PC. Mobi je. VIP apa? VIP tak bayar. VIP dia tak bayar. VIP dia VIP je. Mobi on next season aku gas santai. Tapi kena ada Discord Okay. Untuk kalau budak boleh, tak ada had. Masuk je boleh, semua boleh. Tak ada had. Kau sukalah. Apa pun kalau rasa pro masuk je. Tak ada. Semua syarat paling penting rank heavyweight level 30. Okay. Rank heavyweight. Okay. Rank heavyweight level 30 wajib. Kalau contoh korang daftar rank korang tak heavyweight waktu perlawanan, okay, waktu perlawanan rank korang tak heavyweight, terus terus disqualify, terus tak layak terus. Kena heroic guys. Kena heroic. Wajib kena heroic guys. Boleh semua negeri boleh, tak ada select pun. Singkat cerita, pergi tengok VT pertama yang kena pin dia. Tak apa, tanya je. Nanti aku buat kelas lepas ni Aku buat kelas kan Yesa. Lepas ni aku buat kelas guys. Syarat daftar King LCS. Guru yang mengajar, guru yang bertugas Min A7. Nanti aku buat kelas aku masuk Discord Okay. Okay, boleh Boleh. Okay. Dah guys, kita nak masuk perlawanan selanjutnya pada 9 hari bulan 9 hari bulan, korang kena ni guys. Korang kena share screen Discord. Okay. Sebab dah nak final kan, kena share screen Discord Okay. Disarankan pakai 2 phone supaya tak lag. Sebab match dia nama BO5 Final BO7. Final tu memang yang tahu siapa yang pernah final dia tahulah rasa macam mana. Memang penat Yang pernah final YTTA guys. Yang tahu aja guys. Dia punya penat dia macam kat final. Kena menang 4 kali guys kalau final. Memang pisang Memang sakit sakit. Tambah pula sekarang sama-sama sengit kan. Uish. Match sampai pukul 9 sampai pukul 12 guys. Confirm pukul 11 pukul 9 sampai pukul 1 tu confirm Final kan. Menyala bosku.
Dia lama sebab seri. Okay, dah guys, kita nak live dulu guys. So, bye-bye. Sampai jumpa lagi untuk semi sekali dengan final tak? Beza, asing. So, besok, so 9 hari bulan ni suku akhir. Okay, suku akhir. Lepas tu contohlah Ham lawan dengan Zayn, Ham menang. So, yang mana menang akan lawan dengan Akif. Okay, yang mana menang lawan dengan Akif akan pergi ke grand final. Okay. Okay. Begitu. So setiap suku akhir semifinal dengan grand final ada waktu rehat. Okay, sebab penat nanti kalau sambung terus. Memang phone pun panas kan. So kita bagi masa lah 1 hari. Untuk rehat 3 hari kot. 3 hari untuk rehat. Untuk tenangkan diri. Untuk rehatkan minda. Sebab final kena menang 4 kali guys. Selalunya akan habis paling lewat pukul 1 guys. Bayangkan pukul 9 sampai pukul 1 guys. Paling lama. Berapa jam? 9, 10, 11, 12, 5 jam. 5 jam boy. Final. Sebab tu kita bagi rehat lama. Sebab final memang main mental lah. Memang main mental. Memang main skill, konsisten, semua dah main lah. Memang kena menguji mental lah. Okay dah guys, itu saja untuk malam ini. So jumpa lagi untuk hari yang berikutnya. Bukan 2 jam setengah ke? 4 game kena menang weh. 4 game BO7. Contoh kalau kau menang sekali, tiba-tiba seri, baru 2. Kau menang sekali, lepas tu enemy menang, baru 2 game. Lepas tu kau menang kali kedua, lepas tu enemy pula seri, boom 4 game. Boom 4 game, boom kau menang 2 kali. BO7 memang 5 jam. Ya, memang 5 jam. Kalau sengit. Oh, BO5 tak 5 jam. Dalam 3 jam macam tu je. Dia yang tak lama, kalau menang terus, dia tak seri. Itu menang cepat lah macam korang. Sekejap je menang. Itu. Okay lah guys, kita nak elak dulu guys. So, bye-bye. Kita nak apa-apa nak tanya, pergi komen dekat video. Nanti Mi malah balas guys, okay? Komen dekat video VT yang Min tag tu guys. Alright. Sampai jumpa lagi wahai sahabat. King Elite CS.
Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Triple kill.
Cheguei no baile, luzes a piscar. Corpo quente, não vou parar. Você disse que era meu, mas caiu na mentira. Tô de salto alto, vou deixar você.